Tun Mahdi kata ikat perut. YB Muhyiddin Yassin kata potong gaji, wakaf tambah dana negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX kata 24 hari bulan Mac 2025 hari Isnin, penjawat awam dapat bonus raya RM500, manakala geng pencen dapat RM250. Nampak? So, Perdana Menteri mana yang lebih menguntungkan rakyat? Perdana Menteri mana yang lebih memberi manfaat kepada rakyat? Perdana Menteri mana yang lebih syakna, lebih prihatin, lebih sayangkan rakyat dengan asyik bagi untuk rakyat? Dan bukan itu saja, jangan lupa sumbangan tunai rahmah sehingga RM650 juga akan masuk sebelum pada raya ni. Nampak? Untuk siapa? Untuk rakyat. Yang ramainya siapa? Ramainya orang Melayu. Dan yang lebih dapat manfaatnya siapa tahu? Penjawat awam yang berasal daripada Kelantan ada lebih daripada 168,000 orang, daripada Kedah ada lebih 115,000 orang, dan daripada Terengganu ada lebih 95,000 orang. Oh, ramai gila penjawat awam daripada 3 negeri yang ni. Namun, tetap ada yang mulut selupa, tetap ada yang tidak bersyukur, tetap ada yang tidak berterima kasih. Duit masuk poket, mulut tetap celupa. Wallahualam. Ingat, sentiasa semak fakta. Faktanya 24 hari bulan Mac 2025, penjawat awam dapat bonus raya RM500, geng pencen dapat RM250. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ye.